Mesin ni khas dia untuk selepas goreng kita untuk maintainkan suhu lah untuk sesuatu produk, contohnya naga, pangfas ke ataupun daging burger lah kat sini. Okey, cara untuk setting semua kat sini kena on dulu. Kita akan on kat sini. Yang ni yang nyala ni untuk kita set timer lah setiap produk tu, untuk daging ayam, daging apa-apalah daging nugget ke, kita boleh set lah. Dia ada 6 semua. Lepas tu yang ni untuk set suhu atas bawah kita on dulu, kita lama sikit kita on lah. Kita on. Yang ni timer, yang ni suhu. Untuk set timer dengan suhu, tekan yang ni, biar berklik macam ni lah. Berklik macam ni, kita set yang ni untuk timer boleh set. Timer yang akan berklik macam ni lah. Boleh set. Kalau nak pergi yang ni untuk contoh 5 minit, 4 minit, saya bagi 6 minit lah. Ini 6 minit untuk timer. Untuk temperature pula, tekan yang temperature akan pergi macam ni, kena cepat lah. Dia berapa second yang boleh set. Yang ni saya akan set 65 yang atas untuk deck atas lah. Ok, dah settle. Ok, yang ni pula untuk set untuk deck bawah pula. Dah lama. Untuk setting suhu pun masih sama juga. Tekan macam ni, beri klik. Dia akan jadi macam ni lah untuk klik. Untuk setting antara untuk naik nombor ni lah. Ni untuk naik nombor, ni untuk turun nombor. Temperature pula macam ni jugalah. Set tekan banyak kali lah untuk set nombor besar, nombor kecil. Yang ni untuk naik suhu bawah. Ni naik. Ini pula untuk turun. Macam tu. Set. Ok, dia automatik jalan. Dia terus panas. Sekarang ni suhu terkini yang di atas ya 65. Ini suhu baca. Yang di bawah 46. Yang masa ni, masa kita letak ni lah. Lepas kita letaklah daging yang sudah goreng ni, kita cuma tekan je berapa lama kita letak ni. Lepas tu yang ni untuk timer pemanasan selama berapa minit kita nak set. Contoh 4 minit, suhu paling tinggi 65. Lepas tu kita tekan ni saja. Baru masa tu jalan.